Pernah tak anda terfikir, apa agaknya yang diperlukan untuk jadi lebih daripada seorang guru biasa? Untuk jadi seseorang yang betul-betul boleh faham dan sentuh jiwa seorang pelajar. Okey, hari ini kita nak kupas tentang program ijazah sarjana muda perguruan dalam bimbingan dan kaunseling. Dan ini bukan sekadar program untuk mengajar. Ini satu misi untuk melahirkan pakar dalam intervensi psikososial yang akan jadi benteng utama kesejahteraan para pelajar kita. Jadi, macam mana kita nak bina seorang kaunselor yang hebat untuk zaman sekarang? Nah, perjalanannya dibina atas 6 tiang utama ni. Kita akan mula dengan yang paling asas, iaitu panggilan seorang kaunselor. Lepas tu kita akan dalami menguasai asas intelek, diikuti dengan menjalin hubungan insan. Kemudian kita upgrade dengan inovasi digital dan penyelidikan. Kita kuatkan lagi dengan membina integriti profesional. Dan akhirnya, kita tengok hasilnya dalam membentuk generasi masa depan. Jom kita mulakan. Okey, kita masuk bahagian pertama, panggilan seorang kaunselor. Sebelum kita borak pasal skill teknikal dan sebagainya, kita kena faham dulu apa sebenarnya misi di sebalik semua ni. Sebab ini bukan sekadar pilih kerja tau. Ia lebih kepada menyahut satu panggilan jiwa yang sangat-sangat mendalam. Cuba kita fikirkan sekejap. Dunia sekarang ni penuh dengan macam-macam cabaran kan? Tekanan sosial, lambakan maklumat, isu kesihatan mental. Di sinilah seorang kaunselor tu bertindak macam perisai. Program ni direka khas untuk bagi anda perisai tu. Maksudnya, kelengkapan yang cukup untuk melindungi dan memupuk kesejahteraan holistik setiap pelajar yang terpaksa berdepan dengan semua cabaran moden ni. Dan senjata utama untuk buat semua ni kita panggil intervensi psikososial. Bunyinya mungkin macam teknikal sikit, tapi sebenarnya maksud dia sangat praktikal. Anda akan belajar cara macam mana nak tolong pelajar yang mungkin tengah bergelut dengan rasa risau, masalah keluarga atau tekanan kawan-kawan. Tapi dengan cara yang profesional dan berkesan. Anda akan jadi tonggak sokongan untuk mereka berkembang jadi versi terbaik diri mereka. Baik, jom kita bergerak ke bahagian seterusnya. Macam mana semua kemahiran ini dibina? Semuanya mestilah bermula daripada satu landasan ilmu dan intelek yang betul-betul kukuh. Macam mana proses ni berfungsi? Senang je. Bayangkan macam kita tengah bina sebuah bangunan. Langkah pertama, tapak dia. Anda kena kuasai semua teori-teori kaunseling yang fundamental. Langkah kedua, kerangka bangunan tu, anda belajar untuk berfikir secara kritis, untuk analisis masalah-masalah yang betul-betul berlaku. Dan langkah ketiga, kemasan akhirnya. Di sinilah anda praktikan semua kemahiran tu untuk buat perubahan yang nyata dalam hidup seseorang. Tapi, teori dan ilmu sahaja tak cukup kan? Seorang kaunselor yang betul-betul hebat mesti mahir dalam satu seni yang sangat penting, iaitu seni menjalin hubungan sesama manusia. Kaunseling ni bukan berlaku dalam satu ruang kosong. Ia sebenarnya tentang membina jambatan. Jambatan antara anda dengan pelajar, antara sekolah dengan keluarga dan juga dalam komuniti kita yang pelbagai budaya. Anda bukan saja akan belajar apa nak cakap, tapi yang lebih penting, bagaimana cara nak menyampaikannya dengan penuh hormat, dengan empati dan dengan cara yang meraihkan setiap perbezaan yang ada. Di zaman moden ni, seorang kaunselor tu juga perlu celik digital dan berfikiran saintifik. Program ni, menariknya, dia gabungkan kedua-dua elemen ni dengan sangat kemas sekali. Slide ni tunjukkan satu perubahan yang sangat besar dalam dunia kaunseling. Kita sedang beralih daripada sekadar, saya rasa benda ni akan berkesan, kepada data menunjukkan benda ni memang berkesan. Ini peralihan daripada gerak hati semata-mata kepada amalan berasaskan bukti. Maknanya, setiap tindakan, setiap intervensi yang anda buat, semuanya disokong oleh penyelidikan dan fakta yang kukuh. Okey, kita dah ada ilmu, kita dah ada kemahiran insani, tapi apa yang mengikat semua ni sekali? Jom kita lihat macam mana program ni membentuk sasiah dan karakter profesional seorang pendidik dan pemimpin. Integriti seorang profesional tu dibina atas 3 tiang seri ni. Pertama, pembelajaran sepanjang hayat. Sebab dunia sentiasa berubah, cabaran pelajar pun sentiasa baru. Kedua, minda keusahawanan. Ini bukan pasal nak buka bisnes ya, tapi tentang berinovasi, sentiasa cari cara baru yang lebih baik untuk membantu. Dan yang paling-paling penting, etika dan nilai. Inilah kompas moral anda yang pastikan setiap tindakan anda adalah demi kepentingan terbaik pelajar. Dan akhirnya, bila kita dah kumpulkan semua elemen-elemen ni, apa hasilnya? Jom kita tengok impak sebenar daripada satu latihan yang menyeluruh macam ni.
Matlamat utamanya bukan sekadar nak hasilkan seorang guru. Ia adalah tentang membentuk seorang ejen perubahan sosial, seorang individu yang dilengkapi dengan empati untuk merasa, ilmu yang mantap untuk bertindak dan etika yang teguh sebagai panduan dalam setiap langkah. Jadi, kita kembali kepada anda. Lepas kita lihat macam mana seorang kaunselor itu dibentuk dengan ilmu, dengan hati dan dengan integriti, persoalannya sekarang bukan lagi tentang program ini. Persoalannya adalah tentang anda. Adakah anda bersedia untuk sahut cabaran ini dan jadi ejen perubahan yang sangat-sangat diperlukan oleh generasi akan datang?